adalah Farida. Korang rupanya aku tak sure. Korang hari ni mana tak lama sangat saya rasa macam bukan lama sangat sebab kita orang baru je boleh bermasuk talent budak baru kan, baru je boleh masuk new gen dalam konten. So memandangkan boleh je masuk kita orang. Tunggu apa lagi? Bisa lah buat konten. So memandangkan ada mak saya macam lama jugalah tak buat konten. Hai. Hai. So, konten pada hari ni saya nak challenge geng-geng new gen. Aduh, challenge geng new gen pula. Aduh, malu lah nak cakap, ada bagi hint kat sini. Okay, so benda apa yang saya nak challenge, macam korang dah tengok preview, korang dah tengok tajuk kan. So, hari ni kita orang nak kita orang lah, Faridah lah. Okay, dah. Okay, so hari ni benda apa yang saya nak challenge budak-budak baru ni adalah tengok Adam buat konten dengan new gen kan, mestilah kita orang tengok dia kan. So pada tak korang tahu ni aku nak challenge budak-budak new gen, tapi perempuan sahaja, lelaki tak boleh. Sebab lelaki macam dah tak perlulah babak fizikal ni. Ya. Duit banyak beli mic. Beli mic, mic aku banyak orang nampak. No patut. Sebab untuk hang lalu. Okey, hang nama Goyang dayu, ayo goyang dayu, goyang dayu. minum. So hari ni aku nak challenge geng-geng new gen. Dah bertadi kita nak challenge 1 minit dekat abang-abang ni. So hari ni nak challenge depa untuk budak perempuan sahaja arm wrestling. Sebab Farida tak main lah. So Farida nak jadi host dan Farida nak tengok antara geng-geng perempuan ni siapa yang paling power dalam arm wrestling. Sebab geng perempuan new gen ni kalau tengok semua saya cantik macam ayu-ayu, tak ada yang ganas-ganas, tak ada yang macam kahak kalau orang kata kan. Kahak. Itu. Kahak ni macam ganas lah, ganas. Tak ada. Ni yang high council tu. Ya, betul. Nama aku Kahar. Aku Kahar, Kapla High Council. Hang rasa dalam bagaimana new gen siapa yang nombor 1 yang akan beat lah antara semua tu? Dah termasuk dengan Dia nampak tangan macam dia rock sikit lah. macam rock lah. Tangan macam dia rock sikit, aku nampak Mas. Mas lah. Tapi aku macam Mas dengan Fael ni antara dua orang yang aku rasa macam agak kuat. Fail halui. Tapi Fael kuat. Kita tengok sikit. Di mana nampak macam Kahak. So kita nak tengok antara new gen semua geng-geng perempuan sahaja siapa yang paling padu lah dalam bab-bab kekuatan ni. Betul. Sebab Abe dia ada buat konten tapi dia tak post pun. Sebab mungkin sebab tak cantik kan, tak best lah, tak ada fight kan, Tak ada fight. Ya. Tapi kali ni kita pastikan dia orang ada fight. Takkan kita nak fight dengan Adam lah. Mestilah Adam menang. Sekarang kita mulakan dengan orang yang pertama. Okey korang, sekarang Farida dah mengumpul Fael dan juga Aisyah, di mana Fael dan Aisyah ni adalah perdebatan yang agak takut di suatu ketika dulu. Okey. Kemudian game ini kita akan main game. Game ini saya akan sediakan hadiah, tapi tak seberapa lah. 1 2 Ada lagi 3. Oh, dah pakai kecil. Ya. Ada lagi 4. Ini semua hadiah yang perempuan suka lah. Kemudian kita ada itu sahaja. So kita ada hadiah tapi untuk pemenang je lah. Pemenang ni saya akan bagi hujung-hujung sini lah. Okay, so pertandingan ni adalah arm wrestling antara Fael menentang arm wrestling ni antara betul kan? Arm wrestling ni Abang pernah buat pos hari tu, cuba tak jadi pos sampai demam aku gara-gara tak apa, memandangkan kita tengok Fael hari tu dia antara yang kuat kan. Kita tengok kali ni pula, mana tahu dalam proses tu antara 2 bulan tu Aisyah dah main jingga. Oh my god, wow. So kita tengok. Okay, Irfan makin semangat. Irfan Irfan Biman. Oh my god. Okay, permulaan lah. Tak ada apa 9 ni.
Bos nanti lewat lagi. Sama lagi kan? Okay. Sebelum di partnership kan? Ya. Okay. Tangan, ready. Tapi masalahnya Kak dah, itu hari Faiz tak lawan Aisyah. Kita tak tahu Aisyah punya tenaga. Oh iya. Atau tak lawan dulu. Kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dah. Apa ni? Jangan pula saja tangan. Oh, ada mulai sudah. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Wow, kuatnya. Hai, kita panggil share. Okey. Antara share dengan Faiz, siapa yang paling ni? Itu Faiz. Tak Faiz tahu teknik. Nah, yang betul licin tak dah. Okey. Apa kata kita try share dengan Faiz dulu sebab dia kuat. Okey. Semua teknik Aisyah. Cuba tengok pada record tak? Coba balik Aisyah. Faiz tak puas hati korang. So Faiz nak minta yang kali kedua. Semangat partner bagi semangat. Ada dia minta panggil partner pula. Air manis sebentar dia. Oh dia bagi semangat nah. Tak ada betul lah sini semua tak licin. Oh nak bantal ke? Alamak. Weh sanggup dah ambil bantal lah. Jadi aku dah menang bila buat hati seru nak. Ya, kau licin. Bagi sikit kata-kata dia. Sebab licin. Kata-kata kat orang yang tak licin nak puas hati begitu. Tapi ni Okey. Oi, biar kecil kau tengok belakang dia macam mana. Dalam konten Kau buncit je ada. kau tengok zaman sekarang ni perempuan lebih suka buncit lah daripada tengok siapa menang sekarang ni. jalan. Aduh, tapi tadi aku dah menang, Pak. Dah kalah lah. Tangan pun salah. Orang lain sudah ni. Kita sudah kompetisi boys. Okay. Ready? Aisyah dengan Faiz ready? Keserata. Okay. 3, 2, 1. Sikit lagi aja. Lemah. Mengadu pula. Tadi tu paling satu. Tadi bukan main. Oh belakang. Pergi klinik, okey? Okey. Paling sakit. Yuk. Okey. So maknanya kat sini pada bagi Faiz nanti pergi hospital. Bawa dia pergi hospital. Hospital apa? Hospital menyambung diri. Dah kau antar Irfan. Cerita kan kau tulis, kau sebut pada. Kita tak dengar aku punya arahan. Bismillah. Sabar. Bismillah. Jangan ready? Tak ada nak tahu dah lagi. 3, 2, 1. Go main. Irfan. Oh ya ke? Oh sorry. Tapi kita tengok pihak lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ready? 3, 2, 1. 1. Bapak dia
share. Go share. Memang Syed memang ni. Dia tak boleh nak semangat-semangat. Kalau tak dia sama-sama tak semangat. Kau macam ni. Go pilih. Go share. Go share. Share go. Syed pun macam ni kan. Go share. Okey, baiklah kan. Go share. Terima kasih. Semangat share. Nampak tak kita tengok? Satu, dua, tiga. Dan saya masuk. Kita ini. So, konten pada kali ini banyak tu boleh tolak. Konten kita pada kali ini nak tengok challenge arm wrestling. Ni partner kita orang. Adik ni partner tak ada jalan ni, partner ni. Tapi kalau Zofi dengan Syed menang, ini hadiah first, ni second. Oh, ni kalau dah kami cik. Okey. Ya. Aduh, tapi saya nak panggil partner korang busy sebab dia orang tengah shoot. Biar. Okey, nampak tak weh? Nampak kan? So kita tengok arm wrestling antara Sophie menentang Kekasih, iaitu Syahmi menentang Kekanda. Syahmi menentang Kekanda. Siapa yang akan menang? Dengan kiraan. Dah ready? Boleh bangun kat dah? Boleh. Kenapa tak boleh? Okey, ready? Okey, ramai siapa tu ni? 3, 2, 1. Kiri pula. Tangan kiri aku lemah sikit. Okey. Bismillah. 3, 2, 1. Round 2. Fight. 1. Pinjam kereta itu saya. Tak tarik kita lah. Tak tarik tangan kita. Ya. Sophie dengan Faiz apa kuat Sophie dengan Aisyah. Sophie kot kan? Aisyah mungkin lebih kurang kau dah. Okay, apa kata Sophie dengan Farida? Oh ya, tak apa. Okay, tak ada. Try. Okay. Chef pun ada. Jangan senang. Serius lagi ni. Dia try. Oh, jam ini tau. Oh, cabut-cabut ni mesti hebat ni. Okey, so okey. Dengan kali ini di antara Farida dan Sophie dengan berat 500 kilogram. Menentang 560 kilogram daripada Kuala Lumpur menentang Perlis. Okey. Tapi kan kuat. Fight kali ini adalah fight di antara tangan kanan bertemu tangan kanan. In 3, 2, 1, let's go! Let's go! Wah, nak jom. Oi. Begitu senang dipatahkan. Wah, ini. Oh, Farida, dia kata kat aku kebal-kebal. Dia buat macam tu. Dia tak ada niat nak menghina. Malu tak ke? Kalau macam aku berkebal tapi belah kiri. So, kita pergi ke orang yang seterusnya. Dah, habis daripada orang terakhir. Itu adalah konten kita pada kali ini. Oh, ada dia. So, hadiahnya Sophie. Okey, awak kena bagi dekat Sophie sebab Sophie menang. Ini awak bagi kat dia. Set. Okey. Hadiah yang kedua dimenangi oleh Sharina. Di mana nombor 1 iaitu Sophie.
korang. Sebab korang menang. Saya nak tunjuk bukti ni. Tengok atas. 1, 2, 3. Oh, seriously, you win this. Unbelievable. Okay. Alright. Kita lakukan. Assalamualaikum. Hancur lebu saya aku.